kita targetnya ke depan lah, more tu ke depan, pasal kalau sekarang ni fasanya banyak melabur dululah laburannya, tapi hasilnya insyaAllah ke depannya berbaloi lah. Oh, jinak betul. Ya, porselin kalau buff dia lebih jinak. Nak kalau betina, kalau yang buff tu ataupun lemon kan, tu memang paling jinak. Pony face. Oh. Dia punya muka tu lagi garang, lagi padu lah. Betul. Tapi kita target untuk import breed ataupun jenis-jenis warna mengikut colour tu yang champion punya, yang menang di Euro contest dan sebagainya, itu kita target. So ke depannya kita dapat ayam yang import kualiti. Selamat datang di kebun Brahma Abah Purkot. Dan sekarang Anda dalam pengawasan CCTV. Assalamualaikum dan selamat sejahtera semua. Kembali kita di channel Azuri Farm. Baiklah, di episod kali ini sedikit istimewa kerana saya dijemput oleh rakan terakan saya, iaitu Abah Furqan, atau nama sebenar beliau adalah Ahmad Farizul. Beliau menjemput kami untuk meninjau kebun beliau, kebun durian dan kebun ternakan Brahma. Sekarang saya berada di ketinggian hampir 400 meter daripada paras laut. Sangat tinggi, nampak dengan view gunung ganang yang sangat cantik di atas bukit ini. So untuk video kali ini kami akan explore dengan lebih lanjut apa yang ada di kebun ini, dan kita akan interview lah pemilik tanah ini, iaitu Abah Furqan ataupun Ahmad Farizul, tentang apakah yang beliau sedang usahakan di tanah ini. Ni light Brahma, light black Colombian lah. Saya letak 2 jantan dan 4 betina untuk breed. Yang 2 lagi betina tu muda yang baru dimasukkan. So dia nampak tak kotor, bersih je kan, putih kan. Yang jantan ni daripada awal, daripada kecil dia memang duduk sekali. Jadi dia okey lah untuk sekali, dia campur pun tak ada masalah, tak gaduh. Kalau dia tak kenal, dia gaduh lah. Ni kalau ikutkan, bahaya sikit ni, dia ingat kita nak ambil betina dia. Sebab betina masih kurang ni. Patutnya kena tambah 4 ekor lagi baru dia okey ni. Dia nanti dia pura-pura nak buat baik-baik dengan kita. Lepas tu dia nak sepak kita. Ada dia buat ya. Ya acah-acah. Ya acah patut makanan lah. Nanti dia nak sepak kita. Tapi dia sebenarnya ayam Brahma ni ayam yang jinak. Cuma ada ayam-ayam ni masa dia rasa threatening untuk betina dia kena ambil ke apa ke. Dia sifat protektif Dia protektif. Kalau ni porselin jantan 2 ekor, ada 1 betina porselin untuk breed, okey lah kalau betina tu. Tapi saya campur je sekarang dengan black mounted ni. Kita tak breed dululah, kita biar ada betina porselin yang besar, membesar, baru kita campurkan dan keluarkan black mounted ni lah.
Tapi dia tak ada masalah untuk campur. Betina ni mata dia satu buta. Ni betina dia cantik. Dia porcelain. Dia kuning sikit. Jantan ni pun nampak jadi lah. Jangan. Jadi Semua cantik lah. Umur apa ya Kak? Ni ingat dalam setahun ni. Dia. Tahun. Oh, jinak betul. Ya. Porcelain, kalau buff dia lebih jinak. Nak kalau betina, kalau yang buff tu ataupun lemon kan, tu memang paling jinak. Ini BSO. Blue Silver Orange. Ini yang jantan ni muda lagi. Kalau nak kira kan. Colour dia. Betina BSO dia. Yang ni betina ni dah tua sikit. Yang tu yang baru yang muda sikit lah. Tu pun bulu dia nak kena pakai baju. Dia ciri menarik pada dia betina dia kan. Ada corak lace. Lace dia tu dia orange sikit. Ini dah kena gasak lah betina dia. Kurang lagi. Alright. Ni kita bagi kalsium tambahan ni tadi macam ni lah. Kalau dia dah apa ni kan. Ni kadang-kadang kita selalu kena pegang. Nak tengok dada dia. Ada satu tulang dada dia kan. Lurus ke tak lurus. Kalau lurus tu lebih baik lah. Kalau dia bengkok tu tak bagus lah. Macam ni lurus. Straight je. Ini ada anak Ni belum lagi. Baru akan datang. Akan datang. Okay. Tapi bertelur dah. Ni antara kira consider pet lah. Saya tak breed lah. Dia bulu terbalik. Splash Frizzle. Saya panggil Gorgon. Dia antara yang paling tinggi lah. Paling besar. Muda lagi. 75 cm tinggi dia ni. Dia kalau susun bata dalam 10 bata. Gorgon! Ekor dia tak habis tumbuh lagi ni. Oh, besar betul. Ni saya memang suka buat pet je lah. Tak adalah kita breed pasal dia bulu terbalik kan. Simpan lah. Menarik juga. Simpan untuk main-main. Gorgon! Oh, ini kalau tegak dengan kaki dia ni. Panjang ni. Turun kaki. Si Gorgon. Gorgon! Ekor dia tumbuh ni cantik lah. Memang nampak besar sadar dia. Blue Brahma. Ni muda lah. Ni memang simpan untuk nak buat induk. Ni porcelain muda. Yang betina dia tu besar sikit daripada yang jantan ni. Jadi saya letak je dulu sekali sementara. Kalau betina ni dah matang sikit, saya akan campur dengan porcelain yang besar tadi kat atas. Satu tu blue porcelain. Sebelah kanan tu. Blue porcelain. Black betina tu okey besar. Jantan tu nanti nak kemas ginikan lagi. Ada yang kurang lagi. Splash dengan blue. So black splash dengan blue macam biasalah, boleh campur lah. Itu lah. Antara yang saya import tahun ni lah. Yang saya import tahun ni dah dalam 2 bulan umur dia. Ada gold, ada blue gold, ada BSO, silver betina. Dark silver betina mungkin ada 1-2. Nak kena tengok besar sikit. Pasal dia punya silver dengan BSO betina ni lebih kurang sama sikit. Dia cuma oren dia lebih kalau yang BSO tu. Banyak silver ni banyak.
Dia betina tu kalau yang orange sikit tu dia DSO tu. Dia kena tengok betul-betul hitam tu. Macam ada satu yang nyorok tu kan. Tu mungkin dark silver. Tapi jantan tak dapat dark silver. Ni betina gold. Yang dua ni lah. Satu farm dengan ni. Semua yang ni ada splash gold. Splash gold, 2 jantan tu, 3 betina dia. Ni pun sekarang umur 2 bulan lah. Tak kipas ni, supaya dia sejuk sikit. Sana apa? Duck eh? Sana tu sama, BXO. Ni kalau yang macam ni, kalau anak macam ni, dia gold. Kepala dia nampak ada orange sikit. Jantan dia. Yang satu lagi tu, jantan tu BXO. Yang akan jadi macam jantan yang tadi tu lah. Tapi yang ni kita import darah baru lah, fresh. Buff. Jantan buff black buff lah. Dia bukan blue. Tapi betina dia campur dengan lemon. So buff, blue buff, lemon pile ataupun splash buff. Splash buff adalah lemon pie sebenarnya. So dia tak ada masalah campur darah dia sama. So dia akan keluar biasanya 3 variasi tu. Ni sama juga. Buff tapi dia blue buff. Tengok yang ekor tu yang bahagian hitam tu dia jadi kelabu kan. So dia blue buff lah. So yang betina tu pun lace dia nampak ada biru-biru sikit. Ada dia punya kelabu tu kursi dia biru. Yang tu besar betul tu. Berat. Betina ni memang gemuk lah. Ini kalau dapat tu baik. Dia main pasir ni tadi. Dia main pasir. Dan dia berat. Gemuk. So, ini. Ada 4 kilo ni. Ni lace ni. Biru dia. Ni dark silver. Dark silver. Jantan dia, betina dia. Muka garang. Frowny eyes. Frowny face. Dia punya muka tu lagi garang, lagi padu lah. Betul. Mata apa? Mata yang macam fierce. Fierce. Angry bird macam tu lah. Muka garang. Mak jantan dia cantik lah. Macam warna silver. Leban anak didik. Anak didik. Ni bilik satu ni. Ada banyak jantan ni. 1, 2, 3, 4, 5 jantan. Yang putih tu dia macam splashlike. Yang 3 jantan tu dark silver lah. Ni satu ni warna apa? Yang satu lagi menyorok tu gold partridge lah. Tina. Ni semua import ni. Ini besar punya. Dia yang splashlike dengan dark silver tu sekali lah. Yang ni sebab saya tak pasti dia jadi benda ni. Macam blue porcelain. Tapi kalau blue porcelain daripada import yang tahun lepas punya lah. Kalau ni campur-campur lah. Ni yang ada 5 lavender nak simpan untuk jadi baka baru nanti. Tu ada salmon. Jenis salmon. Ni ada porcelain juga. Ni ada anak dark silver yang betina. Ini sebelah kiri. Tu ada dua dark silver yang jantan. 3. Ni lavender ke? Yang kelabu tu lavender. Lavender kan? 5 ekor. Ni bawa masuk ni semua ni, import. Tak, lavender ni yang ibu dia import yang masuk, tapi jantan dia tu daripada yang Thailand tu lah.
daripada kawan. Light Brahma. Ada satu blue light. Ni lemon. Lemon muda. Satu. Dia dulu asal kat sebelah sana tapi dia dah bawa balik itu lagi. Tak sini luar. Gaduh. Ini light juga. 13. Ini seekor je jantan. 8 betina. Dia cantik sikit bulu Dia dah nampak dia punya ni. Dia corak tak pecah. Ini sama yang import tahun ni lah. Juga. Ni yang blue moted tau. Ada blue moted. Ada blue moted. Tu lavender. Yang jadi satu lavender moted. Tengok ada putih dia kan. Tapi kaki dia sakit lah. Tak boleh buat apa lah. Kaki dia sakit tu. Wah. Porcelain ada 3. Dia banyak blue moted. Kaki dah tak ring siap-siap. Ni pun antara yang blue moted ni 3, 4, 5, 6, 7. Ni dalam almost 4 bulan lah. Lagi seminggu 4 bulan. Buff ada 3 ekor, ada blue porcelain betina seekor, ada black moted betina seekor, lain tu blue moted lah. Ni semua tak jual Ni belum lagi. Ini insyaAllah 5 bulan. Ni porcelain dia ada yang sepasang tu, lawa lah jantan betina. Yang satu tu blue porcelain jantan dia. Betina dia nanti mungkin kena ambil yang sebelah sana lah. Yang lain semua black moted. Black moted satu jantan tu, ekor dia tak ada. Kena bagi ubat bagi banyak tumbuh laju sikit. 5 bulan. Cantik lah. Bismillahirrahmanirrahim. Diberi Ahmad Farizul. Saya lebih dikenali dalam industri saya kerja sebagai Abah Furqan. Since anak pertama saya nama Furqan, so Abah kepada Furqan adalah Abah Furqan lah. Saya bekerja dalam sektor financial, seorang remiser di bank, broker lah, Richby Investment Bank, untuk stock market dan derivatif, especially-nya fokus dekat palm oil futures. Kemudian sedikit sebanyak saya hobi minat berkebun dan beli ayam lah. Tempat ni, kebun ni, farm ni dekat area Sungai Sabai, Kalumpang. Dia berkeluasan 6 ekar. Tetapi kedudukan topografi dia agak mencabar. Dalam keadaan berbukit, dia macam bentuk V, naik dan turun tu agak steep lah. So perancangan dekat kebun ni asalnya kita buat tanam durian lah. Pada masa yang sama kita ada tanam lenas MD2, dan sedikit sebanyak saya memelihara ayam import bakal hias lah, terutamanya breed ayam Brahma. Minat dia datang kat situ, jadi daripada hobi tambah dia jadi banyak lah, banyak colour dah ada, so kita pun tambah coop, jadi satu perkara yang seronok lah untuk diteruskan dengan lebih serius. Jarak utama jalan tar sana masuk kebun off-road sampai ke sini agak mencabar dalam 3 km. Jadi kita kena menggunakan pacuan 4 roda lah, 4-wheel drive, baru boleh masuk. Motor pun boleh, tak ada masalah, tapi kereta biasa tak boleh. Saya ni suka privacy dan ketenangan, sama lah dengan rumah saya. Jadi bila satu kawasan yang dikelilingi oleh nature lagi, hijau lagi, jadi bila kita buka dan kita masih mendapat, orang kata apa, semula jadi punya keadaan tu, view yang cantik atas bukit, nampak hijau, walaupun dia mencabar tetapi ketenangan tu saya dapat rasakan lah, dan dia agak privacy dan jauh daripada bising hiruk pikuk kota lah dia, ataupun di pekan. Cabaran utama dia keadaan muka bumi dia lah,
topografi dia, sebab dia dalam keadaan walaupun berbukit tu seronok dari segi view pandangan tu semua, tetapi bila bukit tu terlalu steep ataupun terlalu orang kata curam, dia memerlukan ketabahan dari segi bila keadaan di musim tengkujuh, hujan, laluan jalan air dan sebagainya, jalan rosak. So kita perlukan modal yang lebih lah untuk sediakan fasilitis dari segi longkang, laluan air, jalan pun kena perbaiki lagi, mungkin kena letak banyak krasiran ataupun buat konkrit, jalan konkrit, dan slowly lah kita punya progress supaya dia akan lebih baik di masa akan datang, dan lebih mudah untuk kita manage lah kebun ni. Tanaman durian saya bermula daripada 2020. 2020, satu lagi kebun saya dekat atas puncak sebelah sana. Itu memang durian yang dah berbuah lah. Itu pun dekat Kalumpang juga. So jarak daripada kebun ni ke kebun satu lagi lebih kurang dalam 9-10 km. Yang tu adalah durian dah mature lah. Cuma dekat sini kita baru buka dan baru tanam tahun lepas, dalam bulan 8, bulan 9 macam tu. Dan kedepannya kita akan lebih fokus kepada kebun yang ni lah untuk bagi facilities jalannya apa semua untuk perbaiki. Yang itu biasalah, kalau benda ni dia akan makan modal yang banyak, jadi kita progress tu slowly lah apa yang kita boleh buat. Kita buat sikit lah sampai dia okey dan stabil lah. Bagi saya yang perkara paling penting adalah kecekalan hati kita. Kalau kita nak seribu daya lah orang kata kan. Kalau kita tak nak tu memang tak jadi lah. So kalau bila kita dah set firm kita punya hati ni, walaupun cabaran tu datang, kita akan cuba harungi secara perlahan-lahan dan insyaAllah dia boleh berjaya. Cuma dia tak boleh give up lah, sebab cabaran tu pasti akan ada. Tak kira di muka bumi, bentuk muka bumi macam mana sekalipun, ada kebun yang mungkin rata tapi masalah air, ada yang atas mungkin masalah dari segi hujan, jalan pecah dan sebagainya. Setiap benda dalam dunia pertanian atau penternakan ni, cabaran dia berbeza-beza ikut kawasan, ikut tempat dan apa yang kita nak buat lah. Sebab ada orang mungkin tanam durian, ada orang mungkin tanam nenas, ada yang buat pokok lain dan sebagainya. So paling penting kena tabah lah dalam menghadapi cabaran tu, kena tackle lah, jangan give up lah. Kita usaha ni pasti akan ada lah hasil dia, insyaAllah. Yang penting jangan give up. Itulah yang saya pegang. Kalau ada cabaran sikit kita nak give up dan mengalah, memang tak jadi lah. So cabaran tu pasti akan datang dari berbagai-bagai segi. Jalan terus. Depannya insyaAllah dari segi penghasilan jualan buah durian tu sendiri, macam nenas ni juga, bila dah ada hasil buah MD2 nenas ni sendiri, macam ayam yang saya breed pun, kita breed yang the top quality dan ada orang berminat, kita jual, dan begitulah sedikit sebanyak yang dapat membantu. So kita targetnya ke depan lah, more tu ke depan, pasal kalau sekarang ni fasanya banyak melabur dululah pelaburannya, tapi hasilnya insyaAllah ke depannya berbaloi lah. Sekarang memang yang ada untuk jualan tu lebih kepada ayam Brahma lah, ayam hias bakar tulen. Macam dari segi durian pun, yang kebun satu lagi pun saya belum start menjual pun lagi. So mungkin insyaAllah next seasonnya lagi ke apa ke, kita tengok keadaan. Dan yang of course dekat kebun ni sendiri pun memang akan makan masa lagi lah. Nanas pun mungkin tunggu setahun lagi baru kita boleh harvest lah. Macam sekarang saya total sebenarnya dah ada 19 jenis warna ayam Brahma. Tapi ada beberapa yang memang dalam lebih kurang dalam 10. Macam tu saya akan fokus betul-betul. Yang lain tu memang ada, kita cuba
protect lah dan jaga warna dia, sebab nak jaga kualiti dan banyak warna dalam masa yang sama ni tak mudah, dan dia perlukan banyak tempat dan space dan reban tambahan. So kedepannya saya nak tambah lagi beberapa reban dekat teres yang saya boleh buat tu. Jadi kita akan susun ayam tu ikut warnanya, ikut kualiti farm yang kita ambil, yang kita import. Kemudian kita akan tengok hasil dia, kita akan cuba buat ayam Brahma ni yang dah ada tapi kita nak lebih padu lagi. Dan of course kalau saya cakap saya import ni pada asalnya mula-mula dulu adalah sekadar import. Tetapi target saya ke depannya kita hunting ataupun memburu Brahma import, tetapi bukan saja import yang orang kata biasa-biasa, just sekadar import, tetapi kita target untuk import breed ataupun jenis-jenis warna mengikut color tu yang champion punya, yang menang di Europe, contest dan sebagainya. Itu kita target. So ke depannya kita dapat ayam yang import kualiti dan top lah dari segi kualiti dia, pasal kita ambil memang level yang paling okey yang kita cari. Ini sekarang ni ada beberapa yang masih lagi anak. So insyaAllah kedepannya versi 2 dalam tahun depan, pertengahan tahun macam tu akan ada lebih tersusun yang champion ni pun sudah disusun dengan teratur lah dari segi color dan sebagainya. InsyaAllah. Okay, tuan-tuan, perempuan, sudah tamat lawatan kita ke Abah Fukuan hari ni. Abah Fukuan Farm punya dah tengok ayam yang ada, dan insyaAllah kita akan perkemaskan lagi dari segi colouring dan ayam tu lebih padu kehadapannya. InsyaAllah kepada siapa-siapa yang berminat bolehlah hubungi saya. Kalau ada yang minat dengan Brahma, ada yang nak lamar, nak pinang, insyaAllah kita boleh PM tepi nanti kemudian. Dan saya nak ebahkan satu info. Saya ditugaskan sebagai penganjur pertandingan ayam Brahma di Maha 2026 dekat MAEPS Ladang Ternakan kat Sedang tu. Kita punya pertandingan pada 6 September 2026. Nanti kalau siapa yang berminat boleh join, boleh scan kita punya poster banner dan boleh register lah untuk nak bawa ayam Brahma dia. Syarat dia 3 saja. Yang penting 8 bulan ke atas, jantan, kategori open. Yang kedua, ayam tu sihat. Itu saja. Dia Brahma lah. Dan kemudian dia menarik menanti, insyaAllah 6 September sampai habis lah. Start pukul 10 pagi. InsyaAllah kita cuba memperkenalkan lagi baka Brahma ni kepada rakyat-rakyat Malaysia supaya orang kenal. Itu adalah tujuan utama, objektif pertandingan yang dibuat ni lah. InsyaAllah tarikh tutup untuk register adalah 26 Ogos. Jadi kena register sebelum tu lah. Siapa yang berminat ada ayam-ayam Brahma yang sador, yang cantik, yang lawa, jemput, datang untuk sertai pertandingan ayam Brahma ni nanti. InsyaAllah. Assalamualaikum.